mama dia malas nak masak ke, dapur gas habis ke. So tak payah panaskan. Korang koyak terus makan. Dia punya nampak banyak bukan ciput-ciput lepas tu tak berminyak. Itu yang penting. Masa suka makan rendang Tuhan ni sebab dia tak berminyak. Banyak isi dia kan. Sabar. Rendang daging nampak tu daging dia besar-besar alam. Lembut juicy Cikgu tak baca doa Ya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah comotnya. Cukup cukup dia lemak-lemak dia. Baby pun boleh makan tau. Hana, korang tak percaya kan Hana aku selalu makan rendang Tok Hang ni. Yelah mama ni kan pemalas. Ni untuk orang pemalas macam kita ni kadang-kadang dapur gas habis ke emergency ke. Nampak? Dia makan je sebab benda ni memang budak-budak pun boleh. So senang mak ayah. Mak makan, bapak makan, anak pun makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memang selalu buat standby rendang Tok Hang ni. Kalau macam kita punya dapur gas habis ke, rendang Tok Hang adalah solusinya. Kadang nak lagi. Dah habis.